Kita menyaksikan perlawanan antara Asal Gombak dan Sahabat FC. Okey. Main santai. Ish, dia pakai minyak. Minyak lah. Minyak. Bulu-bulu apa yoi? Ish, tak tahu habis dah. Itu dia. Perlawanan ini berlangsung di UIA Turf, Kampung Sungai Pusu. Betul lah. Betul. Bisa yang Kamu rumah. Kawalan bola daripada Sahabat FC jadi dirampas oleh Amirul dari Asal Gombak. Cantik di situ. Tak main. nak main hari. Diselamatkan oleh penjaga gol Orang buat live. Sahabat FC. Sepakan penjuru untuk Asal Gombak. Semua pemain sedang menanti di kawasan kotak penalti. Tapi Adakah ia berjaya menghasilkan gol? apa nyanyi? Belum lagi tu. Perebutan di dalam kotak penalti. Apa nak kalah juga. Siapa? Kini. Bapak. Ingat dia hidup je. Terai lah sodu. Panas. Melebarkan ke flank kanan. Aduh. Ni kan ni orang nak rekod ni. Nampak? Nampak. Sepakan gol untuk Sahabat FC. Sana. Ni kita buat. Kembali Asal Gombak Mama. memegang bola. Itu dia. Terlepas dari kawalan. Hampir mencari gol di situ. Kau aja buat ini. Sepakan gol untuk Asal Gombak. Di sini Permainan boleh dikatakan 50-50 possession dari kedua-dua pasukan. Itu dia topek dari Asal Gombak. Betul ada topik. Bahaya di situ. Kawalan yang kurang kemas daripada pemain pertahanan. Malaysia tu. Malaysia tak main lah. Okey. Kembali ke Malaysia. Duduk. Duduk. Okey. Lepas lah malam ni. Masuk kata lebih pergi. Kontrol macam mat. Sini. Ya.
Pas di situ. Sepakan penjuru untuk Sahabat FC. Mari. Allah. Masuk pula muka kami. Kenapa Ayus nangis? Apa Ayus nangis? Kau mau apa? Baik. Tambah ni. Ni lagi. Ya, Ajim Sahabat FC. Molok. Melebarkan kepada wing kiri. Mainan yang bersahaja dari Sahabat FC. Baju biru. Baju hijau. Silau ah. Dia punya padam tak ada kamera. Ya, lampu. Lampu dia silau. Lawa rambut sendiri ya. Fadi, macam mana nak back ni? Ada. Lontaran ke dalam. Luar. Tiga guys. Cantik hantaran daripada Ajim. Fit sana sih. Aduh. Aku tak boleh nak ambil angle lah sana. Kentut ke muka. Masih tu kau. Baik itu. Kalau boleh try ya. Terus minta. Bukan try lah sodu. Orang tutup lah abang. Orang tutup. Abang tu dah lari. Lantar jauh. Oh, challenge lah. Ya Allah. Orang tu Sejuk kan? passing enggak? Ha, sejuk kan? Dapat lain
Macam kat kamera ni. Genting. Macam main EPL kan. Sejuk. Lawan Amal. Terbaik lah. Ni keeper futsal itu kan? Bukan. Baik dia kalau bola dia. Tidak. Kita bola mari. Itu bola itu kan. Baik lah. Masuk dalam. Dalam. Main gas balik. Gas. Tu. Tak yang kita nak cut in apa hal? Lepas. Tak usah lah tadi. Uish. Itu. Benda sikit itu. Tak kena. Pada hati tadi. Corner ke? Oh, dah ada orang view ni. 81 weh. Dah ada orang view lah. Dekat 100 orang lah. Dah 1 million. Tak apa ni tak lah. Alamak. Macam dia sebab kan. Baru sebut dah bergoyang kamera. Jangan mencak carut nanti kena ban. Okay, siapa yang baru masuk sila support, like. Asal Gombak FC menentang Savet FC, perlawanan persahabatan siri ke-7 kalau tak silap di URA Turf Sungai Pusu. Dah. Ya. Kawalan bola daripada Savet FC. Korang masuk lah live. Kalau ada handphone, tolong lah tap like. Banyak aku di sikit. Offside. Handball. Jadi kalau separuh masa kejap lagi, macam mana kita end live ke biar je dia? Biar je kan? Tak niat. Aduh, aku payah nak bawa bola. Aduh. Okay. Mari support, sila support, share dekat kawan-kawan. Tag, like. Pajar Gombak. Support sikit. Kuat dia. Tak main apa? Main. Kawalan daripada Asal Gombak. Muka kepada right back. Dapat kepada Kas. Oh, sayang di situ. Peluang sudah terhidang. Aduh, sayang sekali. Ini lawa tu, kalau dapat tu. Tembakan liar daripada Asal Gombak Pak FC. Siapa tu? Tak kona. Tak kona. Masih 0-0 lagi. Masih 0-0. Asal Gombak FC 0. Savet FC 0. Dekat URA Turf. URA Turf. Atas dalam. Kampung Sungai Pusu. Hidup kena bola itu.
Siapa yang datang tengok kat sini boleh datang. Masih ada lagi berbaki 3 half orang-orang Gombak. Informasi di UIA turf, bukan dalam UIA luar UIA Kan ni amat belakang UIA tu. kita cuba bertangkap berkata boleh ya. Boleh ya. Boleh yang datang support jadi fan tengok-tengok bola kan. Malam-malam weekend ni kami ada 1 jam lagi kat sini. Yang dekat-dekat area ni boleh lah datang. Support orang-orang Gombak. Come on. Macam apa? Sepakan penjuru untuk Asal Gombak FC. Harap-harap sepakan penjuru ini dapat menghasilkan gol. Tu dia Alan Ni penyokong tegar bakal-bakal pelapis Asal Gombak. Ni defend kental Kepala korang ya. Kuala Korai. Korek lah, boleh apa lah. Tak ada. Hampir di situ. Mainan agak cantik kedua-dua pasukan malam ni. Main dengan penuh agak bertenaga. Memang sini. Kedudukan masih lagi tanpa jaringan 0-0. Kita tengok kat anak tu. Tengok dia main macam ni. Dia punya gerak geri badan tu. Main peranan. Habis. Tak usah. Tak usah. Tak usah. Nak bagi apa? Tak ada orang dah. Hidup aku saja. Skill daripada veteran Savet Molok. Ya. Cantik di situ. Percubaan. Oh, hampir-hampir. Sikit lagi. Daripada Kas. One touch tu. Kita cakap balik kita ke bola. Ada bola ya? Okey, tamat sudah separuh masa pertama. Kedudukan 0-0 daripada Asal Gombak FC menentang Savet FC. Ini macam selama ni. Kita jumpa lagi di separuh masa yang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah. Lock dulu. Tadi. Dah apa? Tadi nak naik balik ah. Ana. Tak ada. Nak N ni? Tak payah. Tak payah N Afiq. Enak. Nanti nak buat lagi. Mau nak N? Tak, jagi yang masuk dalam ni. Jagi apa? Apa nak biar. Afiq. 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 Faris. Tanya Mak Lai nak N dulu ke biar je?
Macam mana weh? Tak ada ya? Dia kena ni, dia lock. Okay, kita kembali ke second half. Nak tahu. Macam mana nak jogging besok ni? Boleh, esok boleh. Bangun awal. Jadi, Maaf, bang, gegar. kedudukan masih lagi kosong-kosong. Okay. Dah hampir 300 viewer. Like. Terima kasih yang like. Sila tag share. Asal Gombak menentang Savet FC. Asal Gombak FC menentang Savet FC di UIA Turf, Kampung Sungai Pusu, Jalan Gombak. Kedudukan masih lagi 0-0. Current score 0-0 Atikah Nadia 0-0. Masih belum ada lagi jaringan. Harap-harap Asal Gombak FC dapat skor lah, mendahului. Okay, kedudukan masih lagi 0-0. Nak Kawalan bola daripada Sahabat FC. Through pass. Minta like, share. Sabar, nombor leh.
Cantik. Oh, sayang. Sedikit kuat. Cantik di situ back heel. Cantik di situ percubaan tepat daripada Arif. Sepakan penjuru untuk asal Gombak. Kedudukan masih lagi 0-0. Sekarang asal Gombak akan mengambil sepakan penjuru. Semua pemain sudah bersedia di kawasan kotak penalti. Harap ada satu kejutan. Oh, rendah. Kompak di situ. Yes, good luck. Percubaan. Cantik di situ. Okay, yang baru masuk sila tolong like and share. View sudah mencecah 1.2k sekarang. Perlawanan di antara asal Gombak FC menentang Sahabat FC berlangsung di Padang UIA Turf, Jalan Gombak, Kampung Sungai Pusu. Kedudukan masih lagi 0-0 tanpa jaringan. Kita berdoa, berharap, sama-sama berdoa agar asal Gombak FC dapat menjadikan gol permulaan untuk perlawanan ini
Dan sekarang ni sepakan percuma untuk Sahabat FC. Ya. Berjaya merampas bola, cantik di situ. Oh. Dua pasukan menunjukkan prestasi yang boleh dibanggakan. Permainan agak laju. Masih lagi 0-0 0-0. Lawanan siri ke-7 daripada Asal Gombak FC. Harap kemenangan berpihak kepada kami. Jangan 24 orang nak balik, jangan 24. Hati-hati tau. Hello ni. Lentaran ke dalam untuk Asal Gombak. Member dia dekat dia. Awal. Dekat dia. Bol. Inol. Dikeluarkan oleh Arik. Lentaran ke dalam untuk Sahabat FC. Permainan sekarang ni agak balance. Possession dalam 50-50. Tiada lagi percubaan bahaya daripada kedua-dua belah pihak. Silang. Bola tu Boleh. Minum. Hampir di situ, Pada siapa yang baru masuk, sila like and share. Jadi dirampas di situ. Oh, bahaya.
percubaan tapi tidak bahaya percubaan. Masih lagi kosong-kosong kedudukan semasa masih lagi kosong-kosong. Sekarang bermain di separuh masa yang kedua. Asal Gombak FC menentang Savet FC. Sekarang masih lagi misi mencari gol. Tamat sudah separuh masa kedua. Kedudukan masih lagi berkesudahan dengan seri 0-0. Savet FC menentang Asal Gombak FC. Bertemu semula di separuh masa yang ketiga. Sebentar saja lagi. Assalamualaikum. Oh lama, Ami masuk live Ami. Tak, Mi. Dia tanya, yang baju biru tu Ronaldo ke? Kedudukan masih lagi 0-0 di antara Asal Gombak FC menentang Savet FC. Kami harapkan untuk separuh masa yang ketiga nanti ada membuahkan hasil. Sama-sama kita berdoa untuk tim untuk Asal Gombak FC. Mohon like, share, follow. Okey, view sudah mencecah 1.5k view sudah mencecah 1.5k view. Tak, tolong kawan-kawan semua share dekat kawan-kawan tag. Oh bukan, Yoi tengah main kat dalam padang. Okay, kita sekarang menuju ke separuh masa ketiga. Semua player sudah bersedia. Sepak mula daripada Savet FC. Ini semua apa macam reunion budak-budak Gombak. Savet pun banyak budak-budak Gombak kat Okey, permainan sudah bermula. Separuh masa ketiga. Harap-harap
di separuh masa ketiga ini akan menghasilkan jaringan buat Asal Gombak. Tap like, share. Kedudukan sekarang masih lagi 0-0. Masih lagi 0-0 tanpa jaringan daripada kedua belah pasukan. Cantik di situ. Bola dulu. Main keeper. Baiklah ni. Hantaran ke dalam untuk sahabat FC. Skor masih lagi 0-0. Masih lagi 0-0. InsyaAllah Jimbo, thank you, doakan Asal Gombak. Cantik dari situ daripada Amar. Pada Kas. Kas melebarkan. Cantik di situ. Oh. Terlepas. Masih dalam kawalan. Melebarkan di situ. Cantik. Oh. Dapat dipintas oleh pertahanan Sabet. Sepakan pencuru untuk Asal Gombak FC. Skor masih lagi 0-0 0-0. Thank you Ajam. Semangat Asal Gombak FC. Jangan kendo. Terus menyerang. Cantik di situ. Sedikit kekasaran. Sepakan percuma untuk Asal Gombak. Semua pemain sudah bersedia di dalam kawasan kotak penalti. Mungkin ini dapat membuahkan hasil. Oh, dipintas. Cantik. Percubaan. Sepakan gol untuk Sabet FC.
Jaringan daripada Sahabat FC. Silapan daripada ya, mungkin daripada penjaga gol. 1-0. Sahabat FC 1, Asal Gombak 0. Sahabat FC mendahului 1-0. Thank you Zack, thank you Zack. Sila like, share. Asal Gombak FC. Perlawanan siri ke-7 antara Asal Gombak FC menentang Sahabat FC di UIA Turf Jalan Kampung Sungai Pusu, Gombak. Sahabat FC mendahului dengan kedudukan 1-0. Kas. Oh, tak lepas di situ. Cantik. Dapat dirempas. Cantik di situ. Terlampau lama memegang bola. Okay, terima kasih semua kepada yang menonton live. Minta jasa baik kawan-kawan, like, share. Asal Gombak FC menentang Sahabat FC. Kedudukan sekarang Asal Gombak ketinggalan dengan 1-0. Cantik. Pada Kas. Cantik daripada goalkeeper.
Kedudukan 0-1 sekarang Asal Gombak ketinggalan 0-1. Kesilapan daripada penjaga gol di situ. Bahaya. Mi. Biar. Jam. Hampir di situ. Bahaya permainan daripada Sahabat FC. Come on, tap. Like and share. Depan ni. Jangan buat bola, come on. Angkat bos ni. Bola ni kami. Jim. Masih lagi 0-1 0-1 Asal Gombak FC 0, Sahabat FC 1. Sekarang sepakan percuma untuk Sahabat FC. View sudah mencecah 1.7k Like share kawan-kawan. Harap-harap boleh naik 2k view. Come on. Tamat sudah separuh masa ketiga. Kedudukan masih lagi Asal Gombak 0, Sahabat FC 1. Kita berjumpa kembali selepas ini untuk separuh masa keempat.
Okay, siapa-siapa yang baru join live, minta jasa baik kawan-kawan semua, share, tag live. Thank you Cik Wawa. Thank you. Minta jasa baik kawan-kawan, share, like. Perlawanan dia antara Asal Gombak FC menentang Savet FC. Sekarang kita sudah bersiap sedia untuk half yang terakhir, separuh masa keempat. Kedudukan masih lagi kekal Savet FC 0, Asal Gombak FC Savet FC 1, Asal Gombak FC 0. Harap Asal Gombak dapat buat comeback di separuh masa keempat ini. Sama-sama kita doakan, insya-Allah tiada apa yang mustahil. Sebentar saja lagi sepak mula akan dimulakan. Kick off akan dimulakan. Semua pemain sudah bersedia. Alhamdulillah sekarang sudah 2.3k view. Terima kasih kawan-kawan. Semoga Allah memudahkan segala urusan anda. Dia serangan daripada Asal Gombak. Sepakan gol untuk Savet FC. Kedudukan 1-0. Savet FC mendahului perlawanan. Alif dapat merampas bola di situ. Cantik daripada halus bola di situ. Dapat merampas bola. Hantaran ke dalam. Cantik. Cantik di situ daripada Arik. Kawalan daripada Alif. Terlampau lama memegang bola di situ. Sepakan gol untuk
Sahabat FC. Cantik kawalan daripada pertahanan. Cantik di situ. Oh, sayang. Cantik di situ. Arik tidak menjaga offside. Cantik percubaan di situ. Tu Afiq. Next time. Ya. Next time ni. Player next. Cantik. Daripada Joy. Lawa di situ. Offside. Sudah 2 kali Arik tidak menjaga offside. Dah lah Maiti. Alah. Baik daripada veteran-veteran Sahabat FC boleh memegang bola. Kedudukan sekarang ni 0-1. Satu Sahabat FC, 0 Asal Gombak. Aduh. Kau main apa? Rank kan? Ada. Sekejap lagi malam kita push rank kau-kau. Sebab aku dah charge phone sampai 100% dah ni. Ni sampai 4 pagi boleh rank lagi. Alhamdulillah view sudah mencecah 2.7k. Harap ada sinar. Tidak fall di situ. Body challenge saja. Sorry, ball challenge. Cantik dikeluarkan di situ, dapat dikeluarkan di situ oleh Asal Gombak FC. Defend Asal Gombak FC. Putaran ke dalam untuk Sahabat FC. Cantik di situ untuk Alif. Mungkin ini adalah gol. Alamak, offside pula. You pakai sport ni.
Antik daripada Alif. Cubaan tidak bahaya di situ. Pemain perlu lebih tenang dalam membuat hantaran-hantaran. Tropit totik loli dundung jauh. Tata sau. Jatuh. Buang. Iya, betul. Sabar Afiq, penonton setia kita. Offside di situ. Aku belum lah. Hantaran ke dalam untuk Asal Gombak FC. Cantik. Kau jangan abang-abang tu. Baling-baling ah. Dia debun. Kedudukan sekarang Asal Gombak FC 0, Sahabat FC 1. Main dulu. Minta dah. Hantaran ke dalam untuk Asal Gombak. Cantik di situ. Sayang di situ Arik. Hantaran ke dalam. Cubaan dari Mirul hampir membuahkan hasil. Kali ini kanan dia ni tak limping nak. Bahaya percubaan daripada Ajim tadi. Kami di situ balik pula. Syami.
Ya, itu dia Syami, penyokong cilik kita. Kedudukan sekarang Asal Gombak FC 0, Sahabat FC 1. Oh, jaringan daripada Sahabat FC lagi. Ni, rudal ni. 2-0. Sahabat FC mendahului. Mungkin banyak kesilapan hari ini perlu diperbetulkan. RM1 ni. Baik. Ya, kalau tak pagi petang kan. Tak. Pergi sedap. Dia kau petang tu bola. Menampas bola. Terlampau lama di situ. Tapi jangan goyang, Fik. Cantik daripada Amar. Gila cakap. Jauh Mi. Ni. Kira kau. Senyap, Mi. Terima kasih kepada yang share, like, tap. View sudah mencecah 3.6k view. Terima kasih Tak Mi. kepada yang hadir dan support. Alah. Tamat sudah perlawanan di antara Asal Gombak FC menentang Sahabat FC. Berkesudahan dengan kemenangan berpihak kepada Sahabat FC 2-0. Semoga kesilapan-kesilapan yang dilakukan hari ini dapat diperbetulkan untuk friendly yang akan datang. Terima kasih kawan-kawan yang support live kami hari ini, yang share, yang like. Anda semua memang terbaik. Semoga segala urusan anda dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi pada sesi friendly yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Semoga perlawanan yang akan datang akan berpihak kepada Asal Gombak FC. Terima kasih semua. Yang hadir dan support. Thank you. Bye.
Sekejap. Afiq. Apa? Kejap lah. Tolong tengok je. Apa? Ni macam mana nak end dia? Tahu tak pernah buat live. Ai tadi elok ah. Tadi mana ada end? Lah. Tak ada. Oh. Ami. Ami. Pergi, Vi, pergi. Pergilah, pergi. Dekat sikit. Alamak. First touch, Mi. First touch. Dah. Mau, masam. Mau. Bang. Apa? Pak.